So setup untuk hari ni 7 November. Setup hari ni agak mencabar sikit. Setup ni adalah risk 6 tick. Pada pukul 12 kita identify untuk tengah hari tadi. So actually dekat sini kita ada konsisten arah. Konsisten arah telah berlaku. Arahnya adalah arah sell. So kita participate untuk sell within buffer or within zone. So cuma pada pukul 2.30 gap telah berlaku. Gap telah berlaku and then dekat situ kita nak kena cari entry untuk keluar. Position recovery lah. Recovery yang pertama. So should be user kena cari within buffer ataupun di dalam zone. Okay. So sekarang ni kita pun market sideway. Think sideway, kita tak boleh buat apa. And then kemudian kita dekat sini kita ada konsisten arah yang baru. So dekat sini adalah kita kena cut position kita untuk yang recovery pertama tu. Go for another recovery. So dekat sini recovery is dua kali. Satu kali entry untuk direction pertama. Lepas tu yang kedua adalah direction based on gap. And then ketiga adalah kita kena recovery. Sebab yang kedua pun adalah gagal. So sekarang ni untuk recovery kedua ni adalah kita cecah ke TP1. So untuk for those yang membuat 3 kali entry, so should be anda dalam keadaan mungkin in break even ataupun mungkin loss dalam beberapa tick sahajalah. Ataupun siapa yang dalam 2 kali entry saja, should be anda dalam keadaan 2 kali loss. Hari ni risk 6 tick sahaja, jadi taklah terlalu drastic. Taklah terlalu besar sangat dia punya loss. Okay, so kita jumpa untuk minggu depan. Setup minggu depan macam mana pula.